rumah ni ada pernah pesan tau dekat dia, pernah bagi tahu, awak bila duduk dekat rumah ni, kalau ada dengar bunyi yang pelik-pelik, dengar bunyi yang macam yelah kurang menyenangkan, jangan pula awak menegur. Lagi satu, bila malam-malam ada dengar bunyi ketuk-ketuk pintu ke apa, jangan awak buka. Lepas beberapa saat bunyi ketukan tu, dengar ada suara perempuan guys. Bang, buka pintu bang, tolong bang, saya sesat. Pakcik tu dia bagi tahu dekat Afiq. Pakcik tak heran, pakcik memang dah tahu dah mesti awak akan terkena punya. Dan bukan awak seorang je, sebelum ni pun ada beberapa orang penyewa kena benda yang sama. Hai guys, Assalamualaikum, welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video kali ni, dan aku harap korang semua yang sudi untuk menonton ni please stay tune sampai habis. Buat yang baru menonton video-video yang ada di Faiz Cerita, selamat datang dan salam perkenalan guys. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, bantu support, subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Guys, sepanjang penceritaan dalam video kali ni, kalau aku ada tersalah cakap, ada kelemahan, ada dengar bunyi-bunyi yang bising yang tak sepatutnya, aku minta maaf banyak-banyak guys. Dan aku akan cuba perbaiki apa yang aku mampu sedikit demi sedikit untuk memberi yang terbaik untuk korang yang sudi support Faiz Cerita. Jadi tanpa membuang masa yang banyak, apa yang aku nak kongsikan kepada korang, kisah ni dikenali dengan namanya Afiq. Pengalaman seram Afiq ni berlaku sewaktu dia menyewa dekat satu rumah ni. Ada gangguan-gangguan yang membuatkan dia rasa macam tak tahan. Meskipun dia kata gangguan ni taklah menyeramkan sangat, macam nampak apa-apa depan mata ke apa ke, tapi bagi dia tetap menyeramkan sebab dia lalui pengalaman ni dekat rumah tu seorang-seorang. Ada satu bulan tu dia kata dia nak mencari rumah baru, dia nak sewa rumah lain lah. Dan dalam pada masa dia mencari tu agak sukar jugalah dia kata, tapi dia mencarilah, usaha teruskan mencari, jumpa ada satu rumah ni guys. Rumah ni kata dia okey lah, lawa, luas. Cumanya rumah ni dia terletak dekat hujung sekali. Rumah ni adalah rumah yang terakhir dekat satu lorong perumahan ni. Tapi dia tak kisah pun, yang penting murah kata dia. Bila dia nak sewa dekat rumah ni guys, dia ada jumpa lah dengan owner rumah tersebut. Dan bila dia jumpa dengan owner rumah tu untuk berbincang, owner rumah ni ada pernah pesan tau dekat dia, pernah bagi tahu, awak bila duduk dekat rumah ni, kalau ada dengar bunyi yang pelik-pelik, dengar bunyi yang macam yelah kurang menyenangkan, jangan pula awak menegur. Lagi satu, bila malam-malam ada dengar bunyi ketuk-ketuk pintu ke apa, jangan awak buka. Afiq ni tak rasa takut tau masa tu. Dia rasa macam owner ni nak bergurau dengan dia, saja nak takut-takutkan dia. Yelah dah rumah tu paling hujung, mungkin owner ni saja macam yelah nak seram-seramkan dia, gurau-gurau. Dia pun gelak-gelak lah. Malam pertama dia duduk kat rumah tu okey, tak ada apa-apa masalah, tenang. Malam kedua pun okey, sama macam malam pertama pun okey je. Pada hari ketiga, malam ketiga, Afiq ni dia tidur dekat ruang tamu. Dan dia terjaga pada pukul 2.17 pagi sebab dia kata dia ada dengar bunyi tapak kaki orang berjalan dekat luar rumah. Bunyi ni perlahan je, tapi memang jelas lah dengar sebab sunyi. Bila dah pagi, tak, macam ada orang yang bermundam mandi depan rumah tu. Dia tak rasa takut, dia tak rasa apa-apa yang pelik. Cuma dia rasa macam mungkin bunyi jiran rumah kot balik lambat. Tapi ada sedikit pelik juga kata Afiq masa tu. Memang ada jiran-jiran tapi macam jauh-jauh tau guys. Takkan sedekat itu bunyi tapak kaki tu, sebab bunyi tu betul-betul dengar depan rumah. Tapi tak apalah, dia beranggapan macam tu lah, positif je lah. Bunyi tapak kaki yang dia dengar ni makin lama memang makin dekat, menghampiri dekat depan pintu rumah. Tak lama kemudian bunyi pintu rumah diketuk, tok tok tok. Bila dia dengar je bunyi ketukan pintu tu, dia terus teringat pesanan tuan rumah. Masa ni jantung dia dah mula rasa dah tak sedap, laju dah dalam badan ni. Lepas beberapa saat bunyi ketukan tu, dengar ada suara perempuan guys. Bang, buka pintu bang, tolong bang, saya sesat. Dalam takut-takut, si Afiq ni pun dia berdirilah dekat pintu, tapi dia tak buka. Dia macam was-was, nak buka ke tak nak.
Niat dia macam nak buka pintu, nak membantu. Kalau betul lah itu orang, kalau betul lah perempuan tu sesat. Tapi bila dia fikir-fikir balik, ni dah pukul 2 pagi lebih ni. Dia pun jawab lah daripada dalam rumah, "Maaf, saya tak boleh nak buka." Sunyi je, tak ada apa-apa respon. Dan tak lama kemudian tu, suara tu cakap lagi, tapi dengan nada yang berubah, macam tinggi sikit dan macam keras sikit. "Bang, tolonglah bang, tolonglah buka bang, tolong saya bang, tolong, saya tahu abang ada kat dalam tu, tolong bang." Afiq memang tak jawab apa-apa, dia diam je. Dan entah macam mana dia terfikir macam dia nak tutup lampu ruang tamu. Sebab lampu ruang tamu buka tapi taklah terang, tapi adalah cahaya tu. Dia terfikir macam nak tutup lah, sebab kalau dia tutup, kalau tu orang, mungkin dia balik. Dia tak jadi nak minta tolong ke apa, sebab yelah orang kat dalam rumah tu nak tidur. Dia pun tutup lah lampu ruang tamu tu. Lepas dia tutup lampu ruang tamu tu, memang kecut perut dia lepas dia tutup tu. Sebab ngam-ngam lepas dia tutup, suara yang memanggil tadi tu, suara perempuan tu, dia gelak, dia ketawa. Memang agak takut juga masa tu Afiq kata, tapi dia cuba mengawal keadaan diri dia. Dia abaikan, dia masuk bilik, dia tidur, dia buat tak tahu je. Keesokan paginya, dia ada ternampak macam ada seorang pakcik lah duduk dekat sekitar situ juga. Dia pergilah dekat pakcik tu, dia menyapa, menegur pakcik tu. Dan dia lah ada borak-borak. Lepas tu sambil-sambil tu dia cerita apa yang berlaku, keadaan dia pada malam tadi tu. Dan reaksi daripada muka pakcik tu mendengar cerita Afiq ni, dia langsung tak terkejut pun. Dan dia rasa macam dah biasa dah, dia dah boleh agak dah. Pakcik tu dia bagi tahu dekat Afiq. Pakcik tak heran, pakcik memang dah tahu dah mesti awak akan terkena punya. Dan bukan awak seorang je, sebelum ni pun ada beberapa orang penyewa kena benda yang sama. Afiq ni pun tanya dekat pakcik tu, "Ya ke pakcik? Diorang yang duduk rumah tu sebelum ni pindah sebab apa?" Pakcik tu cakap, "Sebab buka pintu." Dan Afiq ni pun dia tanya juga lagi kat pakcik ni, "Perempuan tu siapa pakcik?" Yelah, sebab pakcik ni dah tahu sangat pasal kisah tu, jadi confirm pakcik ni tahu yang ketuk pintu tu dia perempuan. Pakcik tu cakap dekat dia, "Bukan perempuan. Macam ni Fiq, beberapa tahun yang lepas, boleh dikatakan 10 tahun, 5 tahun yang lepas lah, pernah ada seorang lelaki, dia duduk dekat rumah tu, menyewa dekat rumah tu. Dia ni ada rekod hospital, dia ada penyakit berkaitan dengan mental. Dia duduk kat rumah ni seorang-seorang. Dan dia ni suka mengetuk-ngetuk pintu rumah orang setiap malam tau. Dan ada satu hari tu, waktu dia ada ketuk satu rumah ni, owner rumah tu buka pintu. Dan bila owner rumah yang dia ketuk ni buka pintu, dia tikamnya orang tu. Nasib baik orang tu tak meninggal dunia, tak maut, tapi agak cedera parah. Selepas dia buat benda macam tu, tak tahu apa yang dia buat kat diri dia, tiba-tiba dia terbaring dekat depan rumah ni. Rumah yang awak duduk ni lah, depan rumah yang dia sewa ni. Pada masa tu bila pihak berkuasa datang untuk periksa, dia dah tak ada, dia dah meninggal dunia. Sejak daripada peristiwa tu, rumah ni setiap kali bila ada yang menyewa, pasti akan dengar bunyi orang ketuk-ketuk. Dan juga dengar suara orang minta tolong, macam yang awak dengar tu lah. Dan juga Fiq, apa yang pakcik nak bagi tahu awak bukan nak menakut-nakutkan, tapi ini yang berlaku. Ada beberapa penyewa, diorang buka pintu lepas dengar bunyi ketukan tu. Lepas diorang buka Fiq, memang misteri. Ada yang hilang macam tu je, tapi jumpa balik lah. Tapi pelik, sebab diorang tak pergi ke mana-mana. Ada yang dijumpai dekat belakang rumah, ada yang dekat tengah jalan. Memang tak boleh nak rungkai apa yang berlaku sebenarnya. Tapi puncanya memang selepas diorang buka pintu, lepas dengar bunyi ketukan tu. Lepas Afiq mendengar apa yang pakcik jiran dikongsikan, ceritakan apa yang pernah berlaku, dia macam, bukanlah takut, dia macam percaya tak percaya je. Dia macam, "Betul ke pakcik? Betul ke? Tapi ni cerita dah lama lah kan?" Pakcik tu tanya dia terus, "Semalam awak dengar kan bunyi orang ketuk pintu? Awak buka pintu tak?" Afiq pun terus
Tak. Dan pakcik tu pun cakap, bagus, kalau dengar lagi jangan awak buka. Dah borak-borak dengan pakcik tu apa semua, Afiq pun buatlah rutin harian dia macam biasa apa semua, pergi keluar kejap, ada kerja apa semua, dan dia balik ke rumah dalam keadaan biasa je, tak ada rasa apa-apa pun. Walaupun pakcik tu dah cerita macam-macam pengalaman yang pernah berlaku kat rumah tu, dia rasa benda ni macam satu cerita mitos lah, kalau memang berlaku pun dah lama. Pada malam tu Afiq ni dia tidur awal, dan lagi sekali dia terjaga pada pukul 2.17 pagi sebab dengar lagi bunyi ketukan pintu. Dan masa tu memang kuat, Afiq memang tak berganjak, tak bergerak nak pergi kat pintu ke apa, sebab dia dah tahu lah. Cuma agak misteri dan agak pelik, masa tu bukan suara perempuan tapi suara lelaki, agak garau. Suara tu berkata, "Bro, tolong buka pintu bro. Bro, tolong aku." Afiq masa tu dia risau, ada takut, tapi tak tahulah, mungkin tak nak fikirkan sangat. Dia macam ya, dia gelak diri sendiri lah, macam aduh, klise lah. Sehinggalah suara tu memanggil nama dia. "Nama awak Afiq kan?" Terus masa tu Afiq ni macam kaku sekejap. Dia macam, siapa pula ni boleh tahu nama dia, sedangkan dia baru duduk situ, tak ada orang tahu nama penuh dia pun. Macam mana dia boleh tahu? Yalah, kalau tahu pun pakcik tu seorang aja, orang lain tak tahu. Suara tu bercakap lagi dengan dia, "Aku tahu kau di dalam. Aku boleh dengar bunyi nafas kau tu." Si Afiq ni terus macam, dia tutup mulut dia. Dia nak kawal ketakutan, nak kawal emosi dia. Tak lama kemudian, agak menyeramkan, dengar bunyi orang nak buka pintu rumah tu. Sebab dia dengar ada bunyi dekat pemegang rumah tu, bunyi orang nak buka pintu. Dan juga dia nampak pemegang rumah tu gerak. Dia tak cakap banyak guys, tak buang masa, dia terus pergi ke dapur. Masa ni dah menggigil juga ni, dah takut, ambil pisau. Dan suara tu gelak guys, dan boleh cakap lagi, "Relax lah, relax. Engkau ni dah orang keberapa dah? Bukan kau seorang yang pernah kena macam ni." Masa tu Afiq memang ada pegang telefon. Dia nak call kecemasan, nak call pihak polis, tapi entah macam mana sebab tak kenalah dengan telefon tu. Dia pun tak tahu apa masalah. Tengah-tengah dia kelang kabut nak call kecemasan ni, nak call polis ni kan, suara tu macam nak mengacau dia tau. Suara tu tak berhenti-henti bercakap tau. Lepas tu suara tu bercakap, "Afiq, aku nampak kau, jangan takut, jagi aku masuk." Macam tu. Makin takutlah Afiq masa ni. Memang inilah apa yang pakcik tu bagi tahu. Afiq dah tak boleh tahan dah guys. Dia kata lutut dia dah makin lemah, badan dah tak larat. Dan pada masa tu entah kenapa tiba-tiba kepala rasa pitam, tak tahan sangat ni. Lepas tu pula tiba-tiba tak semena-mena lampu dalam rumah terpadam. Bila terpadam tu Afiq menjerit tau. Menjerit. Dia tak ingat dah apa jadi, tak ingat apa yang berlaku. Dia boleh dikatakan dia pingsan lah. Keesokannya guys, ada jiran datang dengan pakcik tu sekali. Diorang datang rumah Afiq ni, terpaksa masuk sebab dengar bunyi bising. Diorang jumpa si Afiq ni pingsan. Last dia berdiri kat dapur, pingsan kat dapur patutnya, jumpa kat dapur. Tapi tak, diorang nampak Afiq ni pingsan dekat dalam bilik, dekat bawah katil. Dan pada masa tu Afiq ada call pihak polis, dan pihak polis ada datang rumah untuk pemeriksaan lah, nak tengok kalau kot-kot ada kesan orang masuk pecah rumah ke apa ke. Tapi memang tak ada tanda-tanda orang masuk pecah rumah. Itu yang Afiq tu pelik tu, heran. Afiq masa tu agak macam apa benda ni. Dia macam tak boleh nak fikirlah apa yang jadi ni sebenarnya. Dan tak lama kemudian, lepas sehari 2 hari lepas tu, Afiq ni pindah. Tak tahan, 2 hari sebelum dia pindah tu pun masih dengar bunyi orang ketuk pintu. Tapi dia dalam keadaan mood yang berjaga-jaga, dan tak adalah gangguan sampai nampak apa-apa, dengar-dengar macam tu je. Dan lepas 2 hari tu dia terus pindah, keluar daripada situ dan duduk tempat lain. So guys, itulah perkongsian kisah seram dalam video kali ni. Kalau korang nak komen apa-apa, nak nilaikan, korang boleh dropkan komen dekat ruang komen di bawah. Korang rasa apakah benda yang mengganggu Afiq ni guys? Dan Afiq beritahu pengalaman ni, dan Afiq juga beritahu pengalaman ni adalah pengalaman yang dia yang dilalui seorang diri waktu tu. So guys, kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh email atau DM sahaja Faiz Cerita. Dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton mendengar kisah ni sampai habis.
Dan aku minta maaf jika ada salah silap. Kalau aku ada kata-kata yang mengguris, yang buat korang tak selesa, mungkin ada bunyi bising di sekeliling, aku mohon maaf guys. Dan aku harap juga korang sudi untuk support Faiz Cerita. Mana yang belum lagi subscribe, bantu subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Please stay tune support Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video. InsyaAllah. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.